Dalam solat boleh lap ingus. Faham? Dalam kitab-kitab turah, kitab-kitab lama, dia kata hendaklah diletakkan ingus itu pada lengan baju. Contoh dulu, orang dulu tak ada tisu. Keluar ingus, dia pun ambil lengan baju. Letak kat situ. Biar duduk situ, faham? Orang tak ganggu. Najis tak? Bukan najis, mustaqdarah. Tak najis, sah semayang. Nanti lepas semayang pergi basuh. Okey? Zaman kita ada dua bantuan. Pertama, ada poket. Batul buat poket belah kiri. Kerana sunat meludah sebelah kiri. Tengah semayang, mari. Betul tak? Ha? Batal tak semayang? Tak batal. Nah, atau ada tisu senang sebelum semayang letak. Mari tengah semayang, keluar jadi belon. Faham tak? Kita pun ambil. Letak dalam poket. Tu cara dia. Nanti lepas keluar masjid, kena ingat buang cepat. Takut tak ingat sampai di kilang, panas. Masuk meeting. CEO pula tu. Baik.